Kau tu nak kat ayah sebab nak kat harta dia je kan? Ha? Ini kau ingat ni hotel ke? Kat malam? Tiap malam mabuk. Perangai apa kau ni, ha? Perempuan. Berapa kali nak cakap, you tu bukannya mak I pun. Mak mertua pun bukan yang betul. Jangan nak belagak macam yang besar dalam rumah ni. Kurang ajar. Aku je. You biarkan perempuan ni lepas isteri you. Stop it. Kau jangan cabar aku sampai aku buat keputusan yang kau akan menyesal nanti. Apa? Nak cerai? Ceraikanlah sebab I pun tak tahan ada rumah macam dalam neraka ni. Ada suami tapi tak layan isteri langsung. Ha? Mak mertua pun jahat gila. Baru 3 tahun kahwin dengan ayah dan rasa macam besar sangat lah. Ha? Enough! Macam mana pun ini isteri ayah, faham? Perangai kau tu macam jin. Nak salah kau orang pula. Aku tahulah kenapa kau kahwin dengan ayah. Kau tu nak kat ayah sebab nak kat harta dia je kan? Ha? Sudah! Aku cakap sudah! Biarkan! Biarkan dia apa? Orang rumah sepatutnya